Okay, nanti ke awak. Bang, okey tak ini bikin? Okey. Apa yang awak belajar hari ni? Saya belajar bagai formula. Bagai format, betul tak? Okey tak okey? Okey. Subjek apa yang paling awak suka? Matematik semua. Tak tahu? Matematik. Dapat ilmu baru. Cikgu mana yang paling awak suka? Sahjuan. Okey tak bikin hari ni? Okey saya. Okey, kalau awak nak bagi rating, awak nak bagi berapa? Per 10? 100 out of 10. Wow. 10 apa? Per 10. Okey, so kalau nak bagi rating per 10, awak nak bagi berapa? 9. Berapa? 9. Mana lagi satu? 10? Infinity? 9. Okey, thank you guys. Teacher saya bagi tahu. Teacher sekolah juga Okey. Saya dapat tahu daripada cikgu saya. Saya dapat tahu program ni daripada ibu saya. Ibu saya hari tu scroll kat Facebook, lepas tu terlintas. Mereka berkata program ini amat bagus lah. So ibu saya cadangkan untuk saya masuk. Bagus, boleh dapat experience yang baru dengan kawan baru, boleh belajar cara-cara macam mana nak senangkan cara kira matematik. Dia boleh buat benda yang susah tu jadi benda senang. Boleh ajar cara kita buat teknik, cara kita belajar untuk betulkan kita punya kesalahan. Cikgu Syahrir ni mengajar kita tentang teknik matematik dan kita dapat tahulah macam mana cara untuk menyelesaikan soalan dengan cepat dan senang. Okey, saya dapat belajar benda baru. Contohnya macam cara nak kira matematik dalam 5 saat ke, bahagi lagi cepat, saya dapat darab lebih cepat. Pengetahuan saya dapat bertambah, karangan saya dapat pelajari bagaimana struktur karangan untuk PSK, dan sains saya belajar apa yang saya tak tahulah, seperti dia punya unit untuk suhu. Saya belajar tentang cara-cara buat karangan dan teknik PSK. Untuk hari ni saya belajar cara-cara buat karangan dia betul dan mudah. Lagi saya belajar cara teknik menjawab MT dia pantas. Tak salahnya susah boleh jadi mudah. Saya nak masukkan anak ke sekolah SDP atau NRSN sebab saya tengok kecenderungan dia berminat. Memang dari awal dia berminat nak masuk asrama. Memang saya pun dah cakap dah, tak nak ke sekolah biasa saya dulu kan. Nak rasa duduk sekolah asrama. Itu je. Okay, kenapa saya nak anak saya masuk asrama? Sebab first, saya pun generasi asrama lah. 13 tahun dalam asrama, masih lagi meneruskan pengajian sehingga kini. Satu, nak dia belajar berdikari. Yang kedua, nak dia ada jadual yang konsisten. Daripada pukul 5 pagi bangun sampai pukul 11 malam tidur semula tu, dia ada jadual yang teratur. 5 waktu solat jemaah, prep, petang boleh bersukan. Dan saya rasa koko dia tak ada masalah. Kalau sekarang kita ni parents kena hantar tiap-tiap minggu pergi kelab bola, nak pergi sampai kebangsaan pun kita juga hantar. Bersama dengan saya, Adik Kaiser, yang mana bekas pelajar cemerlang dalam UPKK 8A1B. Okey, untuk bekil kali ni apa yang adik belajar? Cara nak menjawab soalan sport lah. Cara nak menjawab soalan sport. Saya mengajar cara lebih senang untuk mendapatkan jawapan. Soalan sport PSRE. Soalan sport PSRE. Belajar BA, ibadah. Kalau akidah, belajar pasal solat rawatib, solat sunat. Format baru UKK, lepas tu asal ada format baru. Baru belajar akronim jauh dan hot. Akronim. Dapat tahu tentang subjek-subjek apa yang dapat masuk dalam UPKK. Macam subjek ibadah. Seronok tak saya UPKK untuk menjadi cemerlang untuk 9A? Okey, lancar. Boleh kan? Best sangat. Cikgunya baik dan kelakar. Saya pun dapat banyak tips juga dalam pembelajaran tu. Mak saya tanya saya, hari ni nak pergi tuition sekolah agama saya ke sekolah ni? Saya kata, lebih baik pergi kat tuition Fly High. Fly High sangat terbaik. Kawan-kawan!